Macam kau nampak tadi aku dah bagi sikit short sikit POV. So ni brother ni semua nak try. So kat sini yang kau boleh nampak ada winglet, ada banyak aksesori lah. Aksesori semua banyak. Dan ada beberapa jenis. Ada yang jenis yang tak ada downshift. Dan macam aku cakap, benda kau beli yang tak ada downshift baik kau ambil. Kalau yang ada downshift tu maknanya ada SP, Sport Performance. Yang lain tu semua tak ada, ada ABS saja. So nampak dia test ride. Itu je, sama je bunyi dia. Semua sama je. Saya cakap tadi lah, cuma dah ada downshift. So tak apa lagi. Tengoklah kalau aku dapat pinjam ke kan, pakai nanti ke, atau aku beli ke, atau aku review lebih lagi aku. Kau tak dapat nak lanjan tadi, tak dapat nak lanjan. Kamera kat handphone pun semua tak dapat nak bagi yang penuh full footage. Saya tak puas kan. Wah, nanti lah tengoklah macam ni. Doakanlah aku dapat seminggu ke 2 minggu kan. Okay, ciao. Macam korang tahu, kalau bab review ni memang akulah yang paling korang faham kalau kau nak explain pasal motor ni kan. Mungkin ada orang lain explain je pasal motor tapi mungkin korang tak faham. Tapi aku explain ni insyaAllah korang akan faham. So tengok sampai habis, aku nak explain sikit pasal NVX V3 ni. Okay, tadi aku pergi ada briefing, dia bagi lebih kurang Bos James oh nak shoot morning pula dia. Morning benda, morning 11.30 lah. Tengok tak tahu dia kat apa. Sambung cerita. Okey, dia sebenarnya ada lebih kurang 8 hingga 10 kelebihan ataupun kita cakap different lah, perbezaan dengan yang lamanya. So NVX-nya, yang pertama kan NVX biasa, kedua NVX ABS kan, yang ketiga ni SP. SP ni apa? SP ni adalah Sport Performance. Okey, kenapa kita panggil Sport Performance? Sebab dia berbeza lah dengan yang satu dengan dua. Sebab yang Sport Performance ni dia ada shift down. Dia tak ada shift up, shift down. Okey, shift down ni apa? Bagi yang kau tak tahu, dia macam gear. Kalau kita bawa NVX, kalau kau pulas kan, dia macam tak ada gear kan. Dia macam satu benda je kan. Macam tu kan. Okey, yang ni kau boleh shift sehingga 3 kali. Bermakna NVX sekarang ni dia seolah-olah ada 4 gear. So yang kau bawa macam biasa tu dia pakai gear 4 terus. Maknanya kau punya accelerate pun tak berapa nak power. Biasa macam ni lah untuk bawa senang lah. Tapi tiba-tiba lah kau nak memotong ataupun kau nak pecut, meter kau dalam 60, meter kau dalam 40 kan. Kalau kau pulas gear 4 dia mesti mendap kan. Tak lebih kan. Kau tekan 3 kali, dia punya tekan untuk shifter dekat handle tu. So bila kau tekan pap dia akan jadi 1 2 3. Bermakna bukannya masuk gear 3, bukan. Setiap 1 2 3 tu dia turun gear. Gear 3, gear 2, gear 1. So bila kau bawa dalam meter 40 ke 60 ke, kau teng ada jadi macam tu kan. So bila kau pulas tu dia ada power. Kalau kita bandingkan dengan NVX ABS ataupun NVX yang lama lah, yang biasa yang tadi ABS pun, kalau kita letak sebelah-sebelah dalam meter 40 atau 60, tiba-tiba kita rembat, SP akan duduk depan sebab kita boleh shift masuk gear 1. Bermakna kita akan bagi accelerate and power lah. Maknanya dia macam macam kita pakai gear 1 lah. Gear 1, gear 2, gear 3 masuk gear 4. Berbanding dengan yang sebelah ni pakai gear 4 terus. Confirm SP depan. So tu maksudnya untuk shift down, bila kau laju, tiba-tiba kau tertekan lah. Teng. Jangan risau, aku dah try lah. Motor takkan melecet, dia punya accelerate ataupun dia punya tangkap tayar belakang tu, jangan risau, dia takkan membuang. Dia macam tak ada. Dia macam teng macam tu je. So bermakna shift gear ni bukan untuk kau turun tengah laju, tiba-tiba kau nak brake, bukan. Tapi untuk kau memecut. Dia lebih pada memecut. Maknanya kalau kau nak potong lori ataupun naik bukit ataupun something lah, kau nak racing ke tak tahulah. Bila kau bawa, kau tekan teng, bila kau pulas dia ada power. Tapi bila kau pulas kau teng dia tak tak ada. Dan ni tadi tu yang bagus dia. Bermakna siapa-siapa nak bawa, perempuan ke ataupun siapa-siapa nak bawa dia okey. Dia mesra. Dia tak ada bila kau corner dia teng membuang tak. Walaupun kau tertekan 3 kali. Bermakna dia akan jadi T ni adalah mod biasa lah. Bila kau bawa tu dia akan keluar T kat meter. Bila kau tekan satu, dia akan jadi T1. Tekan lagi sekali dia akan jadi T2. Tekan lagi sekali dia akan jadi T3. T3 ni bermaksud gear 1. T2 bermaksudnya gear 2. Dia terbalik. Bermakna kalau kau bawa macam normal tu dia macam gear 4. Bila kau nak potong sikit, kau tekan teng, dia akan jadi masuk gear 3 lah. Teng. Tekan lagi sekali dia akan jadi gear 2. Teng. Tekan lagi sekali dia akan jadi T3 kan. Maknanya gear 1. Teng. Bila kau pulas dia ada power. So mesti faham kan. So kalau kau tiba-tiba lah kau tengah laju, kau tertekan lah tang. Banyak risau. Takkan apa jadi kat kau. Dia bukan untuk shift gear kau nak masuk corner, bukan. Ini bukan macam motor kau plate kau nak masuk teng, bukan. Ini kau teng untuk kau mecut. Dia hanya untuk mecut saja. Itu yang best. Kalau kita compare kan ataupun kita bagi perbandingan ataupun kita bagi satu lagi andaian lah, kau pakai tak slipper clutch? Siapa kat sini pakai slipper clutch? Kalau Waizuku lah. Kalau kau drop gear, dia seolah-olah macam slipper clutch. Faham tak? Dia teng dia tak ada cong. Tak ada. Dia cok tak ada. Tapi kalau kau pakai hyper clutch, kau pakai spring keras, kau tekan je tong dia cok. Faham tak? Kau tak faham nanti aku lukis. Aku dah review, aku dah embat ni, kau tak faham juga, aku tak tahu lah. Okay? So kelebihan lain banyak aku tulis lah dekat description. Tapi sebab benda-benda macam tu, yelah, benda yang kau boleh nampak. Contoh winglet dia lain sikit, lepas tu bentuk dia lain sikit, lepas tu dia kata ada frame lah. Frame dia tambah sikit bagi stable. Dan yang paling best, diorang kata nanti akan bawa masuk sekali dengan turbo lah. Sebab kalau kita tengok dekat Indon, dia kata tadi Aerox dekat Indon pakai turbo kan. So kat sini tak ada. Dia pakai sistem yang sama juga dengan Aerox, cuma tak ada turbo je. Tapi dia kata insyaAllah, tak tahu lah, Yamaha kata jangan kata aku yang cakap, akan masuk sekali turbo lah. Bagi aku lah, kalau siapa nak beli motor NVX ni
ni aku sangat mengalu-alukan daripada MVX yang lama. Tapi unit dia terhad pada 1000 yang terawal. Kalau korang daftar, korang akan dapat lucky draw untuk yang apa? MPL punya design tu. Tapi bukan bermakna dia keluarkan 1000 saja, bukan. Bermakna 1000 yang terawal yang daftar. So dapat masuk dalam lucky draw tu. Yang lain tu masih lagi produce. Mungkin dia keluar 10,000 ke 100,000 ke tak tahu lah. So tu sajalah aku nak cakap dalam YouTube ni. Bagi korang faham lah. MVX ni macam kau bawa macam skuter biasa je. Cuma aku bagi tahu features dia. Kenapa SP ni ataupun Sport Performance ni, apa beza dia adalah dia ada shift down. Tu je. Itu je kebaikan dia untuk kau memotong je untuk pick up. Ataupun kalau kau nak starting dengan member kau pakai SP, kau depan dah. Tak apa dah kan. Sebab aku nak wheelie pun tak boleh, nak buat burn tak boleh, nak corner pun tak boleh kan. Sebab motor ni depan mata kan, depan bos, tahun ni nak embat. So insyaAllah kalau aku dapat pinjam seminggu, dia kau tengok motor ni jadi apa. Tadi Rodi dah cakap Rodi tayar besar dah kata Apek ni baik-baik sikit lagi dia wheelie apa semua ni. Tak cakap ini tak boleh wheelie sebab tengok punya ramai tak boleh. So kita kena behave. InsyaAllah kalau kita dapat seminggu pakai dan Yamaha kata nak bantai ke bantai, kita akan bantai. So diorang tahulah, diorang nak bagi motor aku, diorang kena faham apa risiko kalau bagi kat aku. Kalau aku bantai habis motor, aku bukan macam influencer lain yang nak review cover set, nak review tayar saiz berapa. Tak, aku kalau boleh aku lanjan je. Aku nak tahu kebolehan ataupun kelebihan motor ni. So tak banyak apa lagi nak cakap sebab aku tadi pun baru try pun dalam 5 minit je. Itu saja yang aku rasa yang beza. Yang lain semua sama je. Kalau konten bermanfaat, jangan lupa share kat kawan-kawan, bagi diorang tengok benda ni sebelum beli NVX. Kalau yang dah booking semua tu, yang ABS ke bukan belum ABS tu, cancel je, ambil ni V3 ni best. Walaupun harga mahal sikit, berbaloi. Okay, jangan lupa subscribe, like, share. Bye. Assalamualaikum. Fly baby dulu. Tung tung oh tung 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 oh tung 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 tang 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 tung 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 dia cong 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 cok 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 dia tung tung dia cok cok cok